Bila anak kamu melakukan maksiat, kamu ajarkan dia adab. Kena macam mana, kena macam mana, kena macam mana. Jangan kamu putus dia. Kadang-kadang ada kesalahan yang lagi besar. Contoh, merokok ke, apa segala lah. Hisap vape ke, apa segala lah. Couple ke. Jadi kena didik dan zahirkan kemarahan, zahirkan ubusah masa muka. Jangan hambat dia. Ada juga pendekatan yang dibuat oleh ibu-ibu, ayah-ayah ni, halau daripada rumah. Tak betul. Hancur hati dia, habis. Kalau kita sayang pada anak-anak, bukan cara hambat. Didik, marah, didik, tarbiyah. Jadi kerja ni kerja siapa? Kerja yang paling utama kerja mak. Ayah ni kerja dia tak mana? Tengok laporan. Malam bila anak-anak tidur habis semua dah, waktu ayah balik kerja makan dengan mak, ayah tanya macam mana hari ni anak-anak kita, Alung macam mana, Angah macam mana, Alam macam mana, apa semua mak cerita. Dia dengar laporan, hari ni Alam pergi sekolah kena marah dengan cikgu dia. Pasal apa? Contoh, balik teriak-teriak, menangis-menangis. Okay, apa? Atau macam mana? Tapi selesai dah lah. Contoh, tu laporan ayah ni, dia kena dia bertindak tak mana time dia, time mak tak boleh nak selesai. Faham? Anak tu balik lewat mak habis dah. Bila dia balik, Angah macam ni, bila cara panggil tu ada apa ni, kena ni, contoh. Mana isu-isu yang soalan Sayyidina Muhammad yang mak tak boleh selesai, bawa ayah. Kalau ayah panggil itu, tahu dah